Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Prof. Mas. Nama saya ialah Kumei. Hari ini saya ingin membentangkan inventory gaya bercinta, IGB. Inventory ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman diri. Dengan mengetahui gaya cinta diri sendiri, kita dapat lebih sedar cara kita berinteraksi dalam hubungan dan tahu sebab kita berkelakuan seperti itu. Yang kedua ialah kita dapat memahami pasangan. Dengan itu kita dapat mengurangkan konflik ataupun kekeliruan yang timbul daripada perbezaan cara kita mengekspresikan perasaan. Yang terakhir ialah dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam hubungan. Seterusnya kita lihat kepada pentafsiran instrumen. Menurut Gunasa 1982, beliau mentafsirkan cinta sebagai sesuatu benda yang tidak dapat diterangkan kerana cinta hanya dapat dilaksanakan dan diamalkan. Gaya bercinta merupakan konsep yang diperkenalkan oleh John Allen Lee dalam bukunya The Colours of Love, The Exploration of the Way of Loving. Teori cinta telah diperkenalkan kerana John mengesan bahawa pengalaman dan cara luar rasa cinta bagi setiap individu adalah berbeza. Dengan itu, Rosamund telah mengubah suai teori cinta kepada alat ukuran, iaitu the liking and loving skill. Dan kemudian, Dr. Siddiq Muhammad Noor telah mengubah suaikannya dalam bahasa Melayu. Inventory gaya bercinta ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, di mana alpha coverage dia ialah antara 0.59 hingga 0.77. Skala utama bagi inventory ini ialah cinta. Manakala inventory ini mempunyai 6 subskala, iaitu Eros, cinta romantis, Storch, cinta persahabatan, dan Ludus, cinta permainan. Ketiga-tiga gaya bercinta ini adalah dalam lingkungan gaya bercinta prima. Subskala yang keempat ialah Pragma, cinta logikal, Mania, cinta kepunyaan, dan Agape, cinta pengorbanan. Ketiga-tiga gaya bercinta ini pula dalam lingkungan gaya bercinta sekunder. Inventory ini mengandungi 60 items dan anggaran masa untuk menjawab inventory ini adalah di antara 15 hingga 20 minit. Sebelum kita menjawab ujian ini, pastikan anda berada di persekitaran yang kondusif dan selesa. Sasaran responden untuk menjawab inventory ini ialah murid sekolah menengah dan golongan dewasa yang telah berkahwin ataupun individu yang baru memulakan hubungan. Inventory ini boleh digunakan dalam kalangan murid sekolah menengah, tetapi kita haruslah disesuaikan dengan tahap kematangan dan tujuan yang positif, seperti pendidikan tentang hubungan yang sihat. Baiklah, ini merupakan borang inventory. Semasa kita menjawab inventory ini, pastikan anda baca setiap pernyataan dengan teliti dan fikirlah sejauh mana anda setuju ataupun tidak setuju dengan pernyataan itu. Anda diberikan kebebasan untuk menjawab semua pernyataan mengikut pandangan dan kaitkanlah dengan diri anda sendiri. Inventory ini menggunakan skala Likert 5 mata, di mana 5 melambangkan anda sangat setuju dan 1 melambangkan anda sangat tidak setuju. Cara mengira skor inventory ini adalah mudah, iaitu mengikut garisan dan secara melintang. Contohnya dalam kolom di bawah, di atas persahabatan telah menulis G1. Ini melambangkan anda perlu mengira dan menambah skor bagi semua items yang terdapat pada G1, iaitu garisan pertama. Dengan itu, skor yang paling tinggi merupakan dominan gaya bercinta anda. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang interpretasi skor. Saya akan mulakan dengan gaya bercinta prima. Yang pertama ialah Eros, iaitu cinta romantis. Bagi mereka, cinta akan wujud hasil daripada tarikan fizikal yang sangat kuat pada pertemuan pertama. Kerana mereka mahu penyatuan dan persatuan dalam sesuatu hubungan. Contohnya, mereka akan inginkan satu identiti dengan pasangan, contohnya dari segi berpakaian dan selera makan. Tarikan sosial juga merupakan satu sebab bagi pengamal tertarik untuk membentuk hubungan. Dan pengamal
gaya bercinta romantis melihat cinta sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Bagi Ludus, iaitu cinta permainan, orang yang memiliki sifat cinta permainan akan cuba untuk mengurangkan pergantungan dan tanggungjawab terhadap pasangan mereka kerana mereka menganggap cinta sebagai permainan dan keseronokan. Oleh itu, mereka mungkin mempunyai lebih daripada satu pasangan cinta dan mereka tidak lihat serius dalam bercinta dan tidak mendalam perasaan cintanya. Mereka lebih suka bebas dan tidak mahu kebebasannya diganggu oleh pasangan ataupun orang lain. Dengan itu, pengamal akan menghenti hubungan cinta ini setelah pengamal berasa bosan. Yang ketiga ialah storge, iaitu cinta persahabatan. Bagi mereka, cinta adalah hasil daripada persahabatan. Cinta timbul secara perlahan-perlahan dan tanpa sedar. Oleh itu, pengamal cinta persahabatan tidak akan mudah menjalinkan satu hubungan cinta. Dan pengamal akan memastikan pasangan mereka mempunyai minat yang sama dan mereka tidak berkeupayaan untuk mencintai orang tanpa dikenali secara mendalam. Mereka akan memerhati sama ada pasangan mereka menepati cita rasa mereka ataupun tidak. Bagi gaya bercinta sekunder pula, yang pertama ialah pragma, iaitu cinta logikal. Bagi pengamal cinta logikal, mereka akan cuba mencari pasangan yang terbaik untuk mereka. Dengan itu, mereka akan menetapkan ciri-ciri khusus. Hubungan cinta mereka tidak mudah berpisah ataupun ditangguhkan setelah pengamal menemui seseorang yang memenuhi kriteria diri mereka. Bagi mania, iaitu cinta kepunyaan, pengamal cinta kepunyaan ini memiliki sifat cemburu. Mereka tidak suka berpisah dan ingin sentiasa bersama dengan pasangan mereka. Namun, sifat ini akan menjadi beban kepada orang lain kerana mereka terlalu mementingkan diri sendiri. Mereka juga mempunyai perasaan mengawal, mengongkong dan memiliki yang sangat kuat. Mereka sentiasa mencurigai kejujuran dan keutuhan cinta pasangan. Yang terakhir ialah agap, iaitu cinta pengorbanan. Bagi pengamal cinta pengorbanan, mereka suka membantu dan amat memahami dan bersifat pemaaf. Tetapi mereka terlalu ekstrim, terlalu penyabar terhadap objek yang dicintai. Mereka juga bersikap terbuka kerana boleh menerima cinta daripada orang yang berbeza-beza personalitinya. Mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan pasangan mereka bahagia dan selesa. Dan mereka juga akan memberi cinta dan kasih sayang dengan rela hati tanpa sebarang syarat. Akhir sekali, pada pendapat saya, setiap individu mempunyai gaya bercinta yang unik dan berbeza. Gaya bercinta setiap individu boleh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman hidup, latar belakang budaya dan nilai peribadi. Inventari ini bagi saya adalah berguna kerana dapat membantu saya lebih mengenali kecenderungan dalam berhubung dengan pasangan saya. Contohnya, dengan mengetahui gaya bercinta pasangan, saya dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan dengan pasangan saya. Ini juga memberi peluang kepada kita untuk menyelesaikan sebarang isu yang timbul. Yang kedua ialah dapat membantu saya memahami keperluan, keinginan dan batasan dalam hubungan percintaan. Hal ini memberi peluang kepada saya untuk lebih terbuka dengan mengenai apa yang mereka sukai ataupun tidak sukai. Pendek kata, walaupun inventari gaya bercinta ini tidak menyeluruh dan mungkin kita tidak dapat memahami sepenuhnya dari segi dimensi-dimensi yang membentuk gaya bercinta seseorang dalam hubungan intim. Namun, ia juga boleh menjadi sebagai satu rujukan kepada pasangan untuk memahami dan membina hubungan yang sihat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.